Tarian penguin yang tengah viral sekarang ni berasal dari Yahudi. Betul ke? Dia jadi kecoh sebab ada video sekumpulan orang Yahudi buat tarian tu. Jadi orang ingat itu berasal dari Yahudi. Sebenarnya tarian tu berasal dari Finland. Nama dia Letka Jenka, yang mana ianya dah wujud sejak tahun 1960-an lagi. Jadi orang kat sana menari beratur panjang, pegang bahu orang depan, lompat-lompat sambil ikut beat lagu Letkiss, iaitu lagu popular ciptaan Rauno Lehtinen. Kemudian tarian ni mula tersebar ke seluruh dunia. Kat US dia jadi Bunny Hop. Dekat Arab Saudi dikenali sebagai Raqsat Al-Bahrik, tarian penguin, dan di Ukraine dipanggil Vasela Kholba. Di Albania dipanggil Valija Erhades. Dan kemudian pada tahun ini di Malaysia dan juga di Indonesia dia jadi trending masa hari raya. Orang berjoget sambil hulur duit raya. Tarian ini dah merentas benua budaya dan juga generasi, dan ianya berevolusi mengikut budaya masing-masing. Dan dalam Islam kita dilarang untuk menyerupai agama lain. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia adalah daripada kalangan mereka. Apa pendapat anda? Sekiranya anda suka dengan video ulasan dan informasi seperti ini, jemput untuk follow saya.